Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gaban. Okay, hari ni Mama tak kasih belt. Hari ni Mama bawa anak-anak semua. Kita nak pergi, tak tahulah dia orang nak pergi mana. Kita bawa aje dia orang. Hari ni ada ramai tengok kat belakang. Banyak anak-anak Mama. Banyak anak-anak Mama. Kat depan penuh, kat belakang pun penuh. Jom kita saksikan apa kejadian pada hari ini. Hai, saya Mama. Saya umur 30. Tuanya. 36. Tua. Nama saya Cemboy Gaban. Gaban tu bapa saya. Nama saya Cemboy. Cemboy adalah budak yang malas sekolah. What? Sejak ke belakang ni saya berhenti sekolah je. Sebab habis periksa umur saya 8 tahun. Okay, saya Kalisha Mulati. Saya ialah YouTuber yang paling comel dan sigma. What? Dan yang paling digemari daripada keluarga Cemboy Gaban. Saya ada gigi yang sangat unik. Wow. Gigi saya timbul sebab saya sebenarnya keturunan ikan keli sikit. Saya umur 11 tahun. Saya mempunyai bakat, iaitu bakatnya buka Yakult guna gigi. Saya akan menghadapi UPKK. 2 hari lagi saya tak belajar, jadi doakan saya. Habis. Ima cakap nama Ima apa? Nama saya Iklimah. Saya berumur... Cepat lah tahu. Dia umur berapa? Umur 4 tahun. Dia berumur 4 tahun. Dia sepupu saya. Dia Saya Yasmin. Saya Alisa Yasmin binti Muhammad Murad Syahid. Saya colem gila. What? Lepas tu saya ada channel. Nanti saya buat video baru kalau saya kerajinan. Okey, terima kasih. Hello. Nama saya Kisha. Saya sepupu. Sengit, sabarlah. Saya sepupu Yasmin. Saya umur 12 tahun. Nama saya Amanda. Saya sepupu Yasmin juga. Umur saya 12 dengan Kisha. Yang korang selalu nampak dekat live tu dia orang berdua lah. Yang dengan Yasmin tu. Ni Amanda Colem. Yasmin Colem. Ni Iman Colem. Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Mari kita makan. Yara. Okey guys, kita dah pun sampai ke destinasi yang dituju, iaitu ke Maikori. Kita masuk ke Maikori. Ramai tak hari ni? Hari tak ramai. Macam tak muat lah. Yang panjang sikit. Ke kau nak duduk? Duduk depan. Duduk sini je. Hai, Ima. Sekarang kita dah ada dekat dalam Maikori. Jadi inilah antara menu-menu dia. Ini apa? Ini set Korea. Roti dia. Wafer. Ini kakigori lah. Aiskrim dia. Ini mel. Ini mel dia. Dia ada burger lagi. Pasta. Ada matcha atau kopi. Ada pasta, mushroom soup dan burger. Okay, buat masa ni 2 ni yang sampai dulu. Aiskrim apa dia, kakigori. Okay, Mel tuang. You boleh tuang. Lebih cantik lah sikit. Ini cookies. Dia bagi ni. Right. Okay, lepas tu dia bagi ni nata. You want to put this? Okay. Strawberry? Put here.
Okay, eat. Yay. Ini chicken batu. Okay. Ini antara ayam dia yang sampai dulu. Ada ayam, sekejap Dia ada ayam sweet soy garlic. Yang ni honey butter sauce. Yang ni buttermilk. Lepas tu dia macam satu set combo ni. Ada ayam. Ayam ambil boneless chicken. Lepas tu sos dia sos sweet soy garlic. Lepas tu ambil ramen. Air dia fish lychee freeze. Lepas tu kimchi free. RM28. Jadi kita ambil 3 set. Lepas tu kaki gori ni, aiskrim ni lah. Kaki gori ni, satu berry. Lepas tu cookies and cream ni free. Inilah free. Lepas tu ada coklat banana toast ni, roti. Shibuya honey toast. Okay, dia punya ramen dah sampai. Kita makan dulu ramen kimchi dengan ayam. Ini adalah menu kita seterusnya. Honey apa tadi? Shibuya honey toast. Ni Shibuya honey toast. Ada dia punya honey. Aiskrim dia boleh pilih vanilla dengan mint yang mama ambil. Ini coklat banana toast. Okey, jadi ini sahajalah makanan kita. Yang kita makan. Yara. Untuk roti honey toast ni pun dia ada madu. Kita siramlah atas roti. Macam tu. Susah payah macam potong. Boleh tak? Dia dah potong tapi tak putus. Ambil aiskrim macam tu. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai ke kedai seterusnya di kedai Iko. Kita ada nak buat projek akhir tahun anak-anak iaitu projek Thinking Hat. Dia macam topi kreatif untuk anak-anak. Buatlah apa-apa corak pun, dia tak ada tema pun. Hujan. Okey, jom. Ni bulat-bulat macam ni. Mel. Ada macam ni je. Ada set hadiah-hadiah. Tapi nampaknya kebanyakan benda yang kita nak pun dia dah tak ada. Mungkin sebab banyak orang memang tengah nak buat thinking hat. Bulu-bulu ni pun rajin juga nak pakai kalau pandai. Memang rasa tak ada kat sini. Mungkin kita akan ke tempat lain lah. Tak ada. Cem kata dia nak buat topi apa? Ejen Ali, buat topi Ejen Ali. Jadi kita akan cari yang warna-warna seakan-akan Ejen Ali lah. Ada ke mak kita bulu-bulu? Okey, tadi dekat kedai Iko tak ada barangnya. Sekarang kita pergi Ninso juga. Mama ni memang jenis berjimat cermat. Jadi mama memang pergi kedai-kedai yang harga-harga ekonomi dulu. Nanti kalau tak ada sangat baru kita akan ke kedai buku ke pustaka rawang ke. Kat situ confirm lah ada kan. Cuma harga dia mesti akan berbeza sikit. Jadi tak apa, kita cari kat sini dulu. Kalau tak ada baru kita pergi kedai buku. Pedas. Pedas tadi makan ramen pun tak habis lagi. Berai hidung. Okay, jom kita cari barang. Guys, sekarang kau tahu tak mama tengah cari benda apa? Yang bulu-bulu, bulat-bulat tu. Bulat kecil-kecil tu. Sebab Mel dia nak lekat-lekat dekat topi dia. Tapi tak jumpa lah. Kita tengok. Ni apa? Dia macam ni lah, bulat-bulat ni. Tapi dia besar sikit, ni kecil. Ni apa benda squishy pula dah. Mainan. Tak ada lah nampaknya. Nampaknya mama memang kena pergi ke kedai buku. Okay. Sekarang mama dah dekat kedai
Pulsa Kerawang. Pulsa Kerawang ni insya-Allah semua benda ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mintalah ada semua. Macam tengok. Nampak ni bulu-bulu ada. Ada tapi warna dia macam-macam. Cari. Kita cari kertas bulu-bulu. Mama tak tahu nama dia apa. Tapi dia yang berbulu-bulu. Ni lah dia. Kertas bulu. Tengok. Okay guys. Mama pula macam nak buat apa? Tak, Mel nak warna macam nak warna ni. Biru. Sebab dia nak buat ejen ali. Yang ni warna ejen ali tak? Yang kita pilih dulu guys. Oh, dia wangi guys. Okay, tadi dekat kedai apa kat kedai Ningso Mel ada beli blind box. Okay guys, blind box ni guys. Okay, cepat. Tu ada. Manik-manik tu. Nasib ada. Cepatlah. Itu warna susah. Kau tahu tak? Orang suka full kentang Ima dia tinggal import. Patah balik. Mana Ima? Tengok ada macam tu je. Baik dia kentang ni tengok. Orang tak ada nak sangat. Yang paling banyak. Kau tengok dia orang semua tu keluar balik. Ramai. Sebabnya dia orang teracun dengan Mel tadi. Blind box Mel mana tadi? Yang ni. Sebenarnya benda tu ada jual kat Titi. Ni blind box ni. Kak dia dapat benda ni. Mata dia juling kan? Boleh tukar. Mata hitam. Kakak pun ada. Dah tengok. Kakak bawa. Hitam ataupun biru. Guys, tengok ni. Ini buah ke? Buah oren. Mana cerita dia? Ni. Ada mango, apple, persimmon. Apa persimmon Persimmon. Orange, avocado, mangosteen, cherry. Mel dapat oren. Okey, kakak dapat apa tadi? Kakak bukan dapat. Kakak dah beli lama dah. Kakak bukan blind box. Sama lah. Kakak punya hitam. Okey, lepas tu yang lain-lain tadi beramai-ramai pergi. Biarkan. Mama malas dah. Tengok tidak dapat apa. Jom kita try book. Okey, tengok. Dia orang masing-masing beli. Jom. Aku nak buka sama-sama. Macam beli satu. Kau nak buka ke? Belum. Mel tambah. Aku nak Mel tambah lagi dua. Korang? Aku nak guys kat Manda satu. Kisha satu. Ima satu. Habis. 60. Saya ni. Taklah dah. Duduk lama-lama lagi macam-macam kan. Okey, jom kita balik. Mama tak ada gambar dia orang dapat blind box apa, tapi Mama ada gambar topi ejen Ali Cemboy aja. Okey, macam ni lah topi ejen Ali yang Mama dah siapkan. Ada Satria, ada ejen Ali. Ada macam tu. Dia ada lampu juga guys. Mana lampu dia? Gitu. Macam ni je lah. Okay. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.